Tuan Azlan telah selesai hutang sebanyak RM100,000. Bagaimana beliau berjaya gunakan emas untuk selesaikan hutang dia? Save dan share video ini, terutamanya langkah ke-6 mungkin anda tak tahu. Beliau telah kongsi rahsia dia, iaitu langkah pertama, kita kira balance full settlement loan berapa dan bahagikan dengan harga emas hari ini. Contohnya, hari ini harga emas adalah RM417 segram dan hutang kita ialah RM100,000. Jadi kita bahagikan, kita dapat 239 gram. Langkah kedua, menabung emas hari ini dengan konsisten sehingga capai jumlah gram tersebut, iaitu 239 gram. Langkah ketiga, sementara kita tunggu harga emas naik, kumpullah sebanyak mana gram yang kita boleh. Kalau emas tak naik tetapi turun, ambil peluang ini untuk tambah lebih banyak gram. Langkah keempat, sementara jumlah gram tercapai, tunggu pula harga emas naik. Langkah kelima, apabila nilai emas itu telah mencapai target, jual balik emas tersebut untuk tutup hutang tu. Mungkin kita akan rasa sayang untuk let go emas tu, tapi itu adalah normal. Kita kena ingat, target kita nak bebas hutang, jadi kita kena jual ikut perancangan kita. Langkah yang terakhir adalah selepas hutang sudah selesai dan gaji kita ada lebih, yang mana kita tak perlu bayar loan tadi. Kita guna duit lebihan tadi untuk menabung emas lagi supaya kita ganti balik emas yang kita jual tadi. Jadi lepas ini kita boleh fokus kepada matlamat yang lain ataupun kalau masih ada hutang yang lain. Ulang semula langkah yang sama untuk capai matlamat masing-masing. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh terus rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya.